Nama saya Acha. Dan saya Aim. Kami suka belajar tentang alam. Hai Aim dan Acha. Hari ini kita akan meneroka kejadian alam. Kejadian alam ialah perkara yang berlaku di sekeliling kita seperti cahaya, bayang-bayang, tanah dan cuaca. Aim, tengok bayang-bayang pokok ini. Bila matahari memancar, bayang-bayang pun muncul. Cikgu, Aim melukis bayang pokok. Tanya Aim. Inilah salah satu cara kita berkomunikasi. Jom, kita teruskan pengembaraan alam kita. Sekarang kita nak buat aktiviti cahaya dan bayang-bayang. Wah, cahaya ini sangat terang. Ada bayang-bayang di belakang. Cuba perhati, apa yang berlaku pada bayang bila cikgu gerakkan lampu ini? Kalau objek dekat dengan cahaya, apa akan jadi pada bayang? Bayang jadi lebih besar. Bagus! Kamu memerhati, meramar dan berkongsi apa yang kamu lihat. Sekarang kita lihat bayang-bayang di luar pula. Ini bayang Aim. Bayang ikut bergerak. Kalau Aim berdiri dekat matahari, apa jadi pada bayang? Bayang jadi lebih pendek. Wah, bayang Aim jadi pendek. Bagus! Kamu semua pandai memerhati dan berkongsi tentang bayang-bayang. Sekarang kita lihat pula tanah dan cuaca. Tanah ini rasa kasar dan kering. Ini tanah kering. Ini tanah basah. Kita boleh bezakan. Tanah ini kering. Tanah ini basah. Hari ini cuaca cerah. Bila hujan, tanah jadi basah. Kamu hebat! Kamu sudah meneroka cahaya, bayang, tanah dan cuaca. Hari ini kita belajar tentang kejadian alam di sekeliling kita. Kita mesti sayang dan jaga alam sekitar. Jom terus belajar tentang alam.